Korang pernah dengar tak? Bila setiap kali keluar phone baru, akan keluar macam 5nm, 4nm, 3nm macam tu. Tapi sebenarnya apa nanometer ni? Senang cerita, nanometer ni adalah ukuran saiz transistor dalam chip. Lagi kecil transistor tu, lagi banyak boleh muat dalam satu chip. Contoh yang paling simple, chip dengan 3nm ni telah pun diperkenalkan oleh Apple dengan A17 Pro pada iPhone 15 Pro. Masa ni barulah orang ramai start perasan macam, oh, lagi kecil nanometer tu lagi power lah rupanya. Lepas je Apple buat benda ni, ramai ikut. Contohnya dengan MediaTek, dia keluarkan dengan chip MediaTek Dimensity 9400. Manakala untuk Snapdragon pula, dia keluarkan Snapdragon 8 Elite. Dan kedua-dua chip ni menggunakan teknologi yang sama, 3nm. Tapi mungkin ada di antara korang tertanya-tanya, apa beza chip 3nm ni dengan chip-chip yang sebelum ni? Pertama sekali, chip 3nm ni dia lagi banyak transistor tu dalam sebuah chip. Dan satu lagi, dia boleh jimat bateri walaupun teknologi dah pun lebih tinggi ataupun lebih meningkat. Kalau nak banding sikit dengan chip sebelum ni, chip 5nm contohnya, chip 3nm ni dia boleh bagi prestasi 10% ke 15% lebih tinggi. Lepas tu bateri pula, dia boleh tahan sampai 25% ke 35%. Pendek cerita, phone ni makin power tapi kurang makan bateri. So kesimpulannya senang je, 3nm ni adalah next level punya teknologi. Dia bukan saja buat phone tu makin laju, tapi dia buat juga phone ni kurang panas serta jimat bateri. Sekarang ada yang dah faham kan? Ke ada yang tak faham lagi?